Saya bagi faham. 3 perkara jangan kongsi dalam media sosial. Saya selalu pesan. Yang pertama, jangan kongsi kebahagiaan dengan share. Macam kau seorang ada family. Macam kau seorang ada suami. Yang anak dara kadang dia share. Imamku. Yang nampak lelaki handsome, imamku. Yang tak handsome, pengusi khairat kematian. Tak ada ramai je mesti khairat kematian yang handsome. Tapi maksud saya kadang, dia kita letak tu kebahagiaan, gambar pegang tangan dekat handbrake. Kan, kaulah segalanya. Ada lagu, kaulah segalanya untukku. Ada lah punya lagu. Kan, ada dengan lirik dia keluar. Kita share gambar kebahagiaan kita, tak perlu. Tunjuk kan, selamat hari raya buat semua. Tunjuk gambar happy sangat. Sebab ada yang tengok tu tengah tak happy. Kedua, jangan kongsi harta benda. Jangan kongsi harta benda. Rumah besar, kereta besar, share kat orang, tak usah. Kan, kalau kita nak share rumah kita dah siap renovate, nak share pun, kalau kita share, guys, siapa yang nak dapat hasil rumah macam ni, contact kontraktor ni. Niat kita nak promote kontraktor tu, boleh. Tapi kadang kita terlupa, kita share rumah. Lepas tu ketiga, jangan kongsi keluarga. Jangan kongsi nak tunjuk suami kau siapa, nak tunjuk isteri kau siapa, jangan.